cantik ah. Chương trình ramai hãy gila. chứng kiến khoảnh khắc đỗ. So kita baru lepas check-inan Mercure Hotel Banana Hill, Danang. Banana Hill ada satu hotel kan? Banana Hill satu je hotel kan? Dekat Banana Hill, Mikio je yang ada kan? Macam tapi dia ada tu tengah kad tu. Dia ada 5 kot jenis hotel. Oh ya yeah. Kau buka kad dia. Masuk. Let's go. Dia naik tu berapa? Macam, okey. First time naik cable car. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazzi sakhkhara lana hadza kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Itu tu rekod tu. Okey, tak ada tinggi sangat. Tak, ni baru sikit. Jadi dia turun. Jangan. Ya, kita boleh naik genting lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Gajak wi. Allahu akbar. Gajak tu. Okey. Ha? Okey. Okey, alamak. Cable car je pun. So boleh naik genting lepas ni? Bukti ya, boleh kan? Wish. Boleh kan? Boleh. Boleh naik apa? Naik cable car? Naik genting lah, naik kereta. Wah. So itu kalau yang daripada area public tadi ya? Betul. Sana. Ni pan. Sana view laut weh. Pagi kita tu lah naik. Laju. Tak ada. Okey, dah habis dah tadi. Ya Allah. 20 minit yang paling lama dalam hidup aku 20 minit yang paling lama. Finally checklist. First time naik, lepas tu tinggi gila. Korang yang ada masalah gayat macam aku, please take note. 20 minit dan dia tinggi gila Distract yourself dengan phone lah. Jangan tengok. Main phone je. Kalau sampai korang pun dengan selamat, alhamdulillah. Sekarang kita dekat Banana Hills. tengok view. Belanja. Cek. Sekejap, kat. Wah. Ramai orang. Kau tengok ramai gila umat manusia. Ini all Bagus servis hotel kat sini. Daripada bawah dia orang bawa kan. Ui, cantik kan? Wah gila weh. Kalau korang rasa Kolmar tu lawa, this is like 10 times bigger and 10 times lawa sangat-sangat. So korang kena datang, yang girl kena pakai baju ala princesses sikit. Ui, laju ni dia jalan. Okay, kita dah sampai dekat hotel kita. Jom. Salahnya laju betul dengan beg-beg tu. Yeay, dah sampai bilik. Welcome guys. Hari ni aku nak tunjuk kat korang hotel yang kita orang stay dekat Banana Hill. Jom. So masuk-masuk. So dekat sebelah kiri aku ni dia ada dekat sini wardrobe besar ni. Lepas tu dia ada safe box. Okay. So ada kettle dekat sini. Lepas tu dekat bawah ada fridge. Alright. Lepas tu dekat sini ni aku tak tahu tempat luggage lah. Tempat tak luggage. Dan our room kita adalah connecting room. Kita move kat sini dia ada heater Kat sini ada heater, TV.
Meja dekat sini, and then kita punya katil. Katil kita adalah twin bed. Okay, ada phone dekat sana, lepas tu ada plug point. Ada plug point kat sini, jom kita pergi sini dulu. Kita ada balcony guys, ada balcony. Cantik. And then cuaca kat sini sejuk sejuk. So kita ada balcony, jom kita sambung lagi, masuk dalam balik. Okay. Come. Alright, dekat sini dia bagi sinki, ada satu cermin yang besar, lepas tu ada air, ada liquid soap kat sini, ada face towel, hand towel, towel semua dah provided. Okay, ini yang aku suka. Mari. Dia ada bidet guys, ada bidet. Ada dekat shower dia dekat sini, so dia separate, and then dah siap dengan body wash dengan shampoo sekali. So, jom kita explore apa yang menarik dekat Bana Hills. Aku tunjuk lagi dekat korang. Okay, kali ni kita ada jiran Jom kita bagi salam. Salah. Knock. Assalamualaikum. Lapar ni nak makan. Salam. Oh, jiran kita macam kenal lah. Baru sampai ke? Jom kita makan. Okay, baru nak makan. Tengok lauk apa yang kita tapau. Ada sambal udang. Dan sambal ayam. Ini wajib. Kalau korang travel, ini sangat wajib. Kita makan dekat balcony dengan jiran. Jiran tak ada. Mana jiran? Ni makanan dia orang. Tadi kita dah makan, lepas tu kita solat sekejap. Now kita nak explore dekat Bana Hills ni, apa yang menarik, apa aktiviti yang boleh buat. Tapi jam sekarang dah 4:30. Kalau tak silap dia dah nak tutup dah. Tak tahulah, kita tengoklah apa yang kita boleh buat. Let's go. Sekarang suhu 24 darjah Celsius. Sejuk guys. Boleh tahan. Aku pakai sweater ni, and then dia windy kan. Memang sejuk lah. Best. Kita nak main ni, tak tahu sempat ke tak. Sejuk lah. Okay, kami. Ini bukan track 3. Best. Lihat tu. Kita nak naik atas, sana balik. So, ni dia punya track. Tinggi siut. Tinggi gila. Tinggi siut macam nak. Gambar Berapa ringgit? Lawa ya? 100,000. Kat mana lawa? Bagi kita? Tak ada. Guys, korang nak tahu cerita lawak tak? Aku tadi main Alpine Coaster. Aku pakai DJI Action. Sebenarnya tak dibenarkan tau nak record video pakai phone ke, pakai kamera apa saja. So, kena pandai-pandai curi-curi lah. Aku ya ni, ingat dah tekan, rupanya aku tak tekan. Alamak. Saya tekan. Saya pakai handphone je. So, esok pagi kita nak buat lagi sekali. Repeat. Aku akan make sure aku akan record. Stop. Tapi memang best. Serious best. Kalau korang datang Bana Hill, korang kena try Alpine Coaster. Sekarang. And make sure ambil route 3. Panjang dan view dia lebih ngam. Yes, track nombor 3. Dia ada banyak track. Korang pilih lah nanti. So sekarang ni kita orang dekat satu tempat tapi dia dah tutup. Kau tengok ni kita orang kat mana sekarang? Pop Mart. Pop Mart. Ini dia duta Pop Mart Malaysia. Oh, jap. Lagi satu, kalau korang datang sini, korang datang on day trip, jangan risau, kat sini ada surau. Mana? Oh, atas tu. Yes. Tu atas tu. Ada surau. Rumah dah tutup.
dekat sini mostly attraction dia tutup 4:30. So ramai yang datang sini sebenarnya day trip lah. Kita orang stay dekat sini untuk satu malam. So 4:30 ni banyak dah tutup lah. Agak boring lah. Tak tahu lah nanti malam tengok ada apa pula. Tapi sejuk, berangin gila. Kau tengok angin kuat gila, memang sejuk lah. Memang best. Macam genting dulu. Macam genting dulu. Sebab dia ada angin dia yang memang buat lagi sejuk. Ada orang kecewa sebab Pop Mart dah tutup. So kalau korang nak beli Pop Mart, sebab Pop Mart kat sini murah gila daripada Malaysia. So kalau korang nak beli sebelum pukul 5. Pukul 5 So, ke kalau- 4:30? 5. Pop Mart tutup pukul 5. Oh ya. So, kalau day trip tu kayak macam pergi dulu beli Pop Mart baru enjoy. Enjoy. Beli apa? Kopi Vietnam lah. Kan? I buat buat apa? Mango juice. Kanak-kanak riang. Ya, tengok ais krim tu. Ni sama macam dekat. Shenzhen. Yelah, Lotte ni bukan Korean ni. Korean. Korean kan? Udah siap belum? Mango for you. Coffee for me. Ni kita rasa. Kejap, kita rasa. Ais kan? Nal, ais. Nak sugar tak? Nak? Pure. Satu 60,000, satu lagi 70,000. Dong. Tapi harga dia okey lah. Macam air kelapa dia pun lepas kita convert dalam RM10. Ni dekat tanah tinggi Sangat tinggi yang macam ibarat macam genting. Kat genting beli air kok pun. sedap lah kopi dia. Aduh, menyesal pula minum air mangga. Orang minum datang Vietnam minum kopi. Kopi mana tu minum air buah. Yes, betul. So start esok kopi. Dekat sini je, dekat Vietnam je aku boleh pagi, petang, siang, malam aku boleh minum kopi. Kat Malaysia tak boleh. Lemak gitu. Kebanyakan kedai semua dah tutup. Kedai air je yang buka lagi dekat Genting ni. Ada syawet. Vietnam. Tapi dia version kembung. Kat sini dia macam pelik sikit. Dia ada macam certain benda yang buka lagi. Ada yang dah tutup. Tak tahulah. Banyak macam kedai-kedai banyak dah tutup. Tapi macam mainan ada yang buka, ada yang tutup. Kita bawa sini. Besar siapa? Sebab sekarang dia orang tengah ada Bana Sunfest. Festival beer terbesar di Vietnam. A few moments later. Guys, tadi petang kita jalan-jalan, lepas tu kita penat, kita balik bilik sekejap. Malam ni kita sambung lagi jalan-jalan, kita nak tengok view malam dekat sini macam mana. And then kita nak kopi-kopi sikit. Kalau korang jenis yang tak tahan sejuk macam aku, better korang standby untuk bawa sweater 2-3 helai lah. Aku bawa selai je, so esok tak cukup. Alamak. Kat sini dia windy gila, serius. Walaupun 22 darjah Celsius, tapi because of the windy tu memang sejuk gila guys. Memang sejuk gila. So kita orang ingat nak kena kopi ataupun hot chocolate ni, sejuk ni kan. And then before kita end up kita punya hari ataupun malam ni. Malam-malam macam ni sejuk gila, windy, minum hot chocolate dengan view macam ni. Tudung. Sini. So ni keadaan hotel kita waktu malam Oh cantik. So atas tu kita punya bilik. So nama hotel kita orang tu Hotel di Toulouse. Day 2. Selamat pagi guys. Hari kedua dekat
Bana Hills. Ya Allah, pagi ni pun sejuk juga weh. Serius. Sejuk gila. Aku dah lah bawa sweater satu je. Bestnya Mercure Hotel yang kita orang duduk ni, dia punya bantal, dia punya comforter tu memang best lah. Malam tadi tidur pun. Kau tengok windy gila. Satu 2 minit. Sejuk serius. So pagi ni kita nak pergi dekat jambatan yang ada tangan tu. Sekarang baru pukul apa ni? 5.30 pagi dah cerah macam ni. Kita bangun tadi pukul 4. Sejuk-sejuk aku mandi pukul 4 pagi. Sekarang baru pukul 5.30 dah keluar lah. Betapa beranginnya kat sini. Sejuk gila serius. Korang bawa lah jaket tebal-tebal. Yang tak tahan sejuk tu, bawa lah jaket tebal. Aku memang tak tahan. Serius, aku memang tak tahan. Sejuk gila So kita nak pergi Golden Bridge. Sekarang baru 5.45. Dia buka pukul 6 pagi. Dah ada orang beratur dah. Tapi belum ramai lagi lah. Queue pendek lagi. Ada pula drama. Oh, dia ada kecil, ada besar. Golden Bridge. Kita sudah sampai. Tengok tu tangan. Guys, korang tengok sebelah sini bukit-bukit, gunung-gunung. Cantik weh. Serius cantik. Masya Allah, cantik gila guys. Ya Allah, tengok tu gunung, bukit-bukit sana dengan laut. Lepas tu siap berkabus. Cantik gila guys. Cantik gila view ni guys. Kau kena tengok ni. Cantik gila weh. Kau tengok tu. Sana ada bukit-bukit, sana ada laut. Bukit lagi. Ini kalau hijau, tak ada matahari ni cantik guys. Hijau kan. Memang cantik gila. Besarnya castle tu. Boleh masuk ke? Boleh. Push forward to ground. Hold back to south. 2. Do not use mobile phones during the ride. 3. Do not create a personal hand. 4. Check the lines before wait. Enjoy your ride. Kau tengok mencanak weh, mencanak. Papa. Tinggi weh. Woi, mencanak. Oh, tinggi. Gila lah. Tengok tu. Sebab itu saya baru 12.
dalam petik sebab gelap tak nampak. Jadi panjang. Dah tadi dah. Dia tak apa makan tau. Kalau yang tadi dia boleh makan. Sekarang kita dekat Pop Mart. Semalam dah petang kita sampai Pop Mart ni dah tutup. Jadi hari ni kita layankan 2 orang kat belakang ni, 3 orang ni nak beli apa kat Pop Mart aku pun tak tahulah. Jom kita tengok apa menarik kat Pop Mart sini, Banana Hill. RM530. Macam menarik workout. Okay, aku dah habis bawa korang tour dekat dalam Pop Mart. Sorry, hari ni bukan aku punya niche. Tak minat aku. For you guys punya info, sekarang baru pukul 10 pagi kita dah 10,000 step dekat Banana Hills. Baru 10 pagi. And then keadaan dia dah start ramai orang dekat sini. Apa hasil? Early. Okey, tengok sikit hasil. So ni Mak Datuk. 2 paper bag kau. Ya Allah, ni lagi. Masya Allah. Masya Allah. Gila 2 orang ni. Dahsyat lah. Okay guys, kita dah lepas check out pukul 10.30 dekat sini. Awal sikit check out dia 10.30. Kita letak bag dulu. Lepas tu kita sambung jalan sikit lagi dekat Banana Hills ni. Lepas tu kita akan turun ke Danang. Okay, sekarang ni pukul 10.30 pagi. Memang ramai gila, crowded sangat. Crowded sangat di atas ni sebab hari ni mungkin hujung minggu kan. So kalau korang nak ambil gambar lawak sini, stay kat atas. Stay dekat atas, keluar pagi-pagi Lewat petang pun ada. ataupun lewat petang. Sebab apa? Sebab diorang akan start naik daripada bawah tu. Diorang start naik pukul 8.30. Tapi kita dah boleh start 6.30 kita dah boleh start explore dekat sini. Jadi sebelum diorang naik tu, kita dah boleh explore, kita dah boleh ambil gambar. Okay, sekarang pun dah 10,000 step lah. Baru pukul 10 pagi. Penat, ni pun mengah. Jom kita sambung jalan-jalan dekat sekitar Banana Hills. Ada persembahan lah guys. Yang kita tengok. Persembahan apa tu? Aduh, ramai orang. Okay guys, sekarang kita dalam cable car. So kita dah nak turun daripada Banana Hills ke Danang Town. So for your info, memang this is the only way access kalau korang nak pergi dan balik daripada Banana Hills. Kalau korang takut ketinggian macam orang lain, bukan aku, please be prepared your mental sebab dia memang sangat tinggi. Perjalanan lebih kurang 30 minit guys, 30 minit. Tapi view dia memang terbaik. View dia memang cantik lah. Serius, sumpah cantik. Best gila tu, cantik. Serius. Terima kasih kepada 2 sahabat kita ni yang bawa kita orang ke Banana Hills. Merangkap kita punya tourist guide yang handsome ni, kacak bergaya diorang ni. Okay. Now, we are heading to Danang Town. Kita jumpa sekejap lagi. Malam ni ada special activity. Stay tuned. Okay, selepas sejam perjalanan daripada Banana Hills tadi, kita orang naik private transport yang kita orang dah book daripada semalam tu. So hari ni dia ambil kita orang balik dan kita nak pergi makan lapar. So ini adalah kedai makan untuk lunch hari ni. Halal food, Kampung Melayu. Kau tengok ada halal Kalau orang tanya aku halal ke tak, siap orang. Jom kita masuk. Tengok menu dia. Oh, ada roti canai. Mi goreng ada, nasi goreng ada. 190,000. Mostly 90,000. So ada ikan 3 rasa, ikan sambal, udang pun ada. Beef pun ada, sotong ada, sup tom yum ada.
sayur goreng. Okay, makanan dah sampai. Aku order nasi goreng seafood 90,000. Yang ni nak order apa tadi? Vietnam noodles. Berapa? Tak tahu. Ais, order apa? Mi goreng daging Vietnam. Ya, Sama. Per. sama dengan nat. Yes. Okay, itadakimasu. Makan. Okay, kita dah sampai dekat hotel yang kedua di Danang. So kita akan menginap dekat sini berapa hari yang? 2 malam. 2 malam. Nama hotel Min Kwan. Dia saya angkat. Jap. Oh, dia tak ada servis, dia kena naik tangga guys. Aduh, biarlah saya angkat. Okay. So, Min Kwan Hotel. Dah sampai bilik, jom aku nak buat korang room tour. Let's go. Sekarang dekat sebelah aku, sebelah sini ada wardrobe. Sini ada wardrobe, open wardrobe. So ada bakul dan hanger, tu sahaja. Kat sini tempat letak bag, ada kettle, ada air mineral kecil ni dia bagi. Oh ni ada jajan, tak tahu compliment ke atau kena bayar, tak tahu. So TV dekat sini. Dan ada plug point dekat sini, ada satu cermin yang tinggi ni. And then kita punya katil adalah queen size. Queen size ada 3 saja bantal dia bagi. Setiap side ada plug point. Dan ini kita punya view. Oh, ada Ferris wheel lah situ. Yang tadi Faiz cakap tu. So kita akan menginap dekat hotel ni 2 malam. Jom kita masuk toilet dia pula. Alright, so sinki dekat dalam ni ada hair dryer, ada towel, and then ada shower. Yang penting sekali ada bidet. Bidet paling penting. So okay, aku rasa dari segi keluasan bilik ni okay. Kebersihan pun okay. So kita nak freshing up sebelum kita sambung aktiviti Danang 206. Kita orang dah freshen up dekat hotel tadi. Now kita dekat sini, Abdul Karim Halal Food. Tadi kita ambil Grab daripada hotel ke sinilah, tak jauh mana pun. Alright, jom sekarang kita nak dinner pula. Sebelum kita buat satu aktiviti yang menarik malam ni, jom kita makan dulu. Sorry, kita akan makan halal food dekat Halal Food Abdul Karim. Okay, kerja sini ke? Ini restoran halal yang antara terawal dekat Danang. Okay. So apa best seller? Semua best. Dan kat sini ada surau, ada toilet. Okay, So, kalau baik. korang yang dekat area Pekan Danang, boleh datang situ. So, makan-makan. Kita tengok menu dia. Ada nasi putih. Lagi? Ada nasi goreng. Ada mi goreng. Lagi apa? Bihun goreng. Ada po. Kopi okey. Dia ada lebih pun tak? Okey, makanan aku dah sampai. Aku order nasi goreng kampung. Harga dia RM110,000. Okey, Pak Is ada apa Pak Is? Nasi goreng daging dengan telur mata. Telur mata RM130,000. Lepas tu ni toyang. Yeah. Ayam. Memang ayam. 160 kalau tak Yes, silap. 160 dengan 3 kopi. Yang ni makanan tak sampai lagi. Nasihat. Supaya dia tak ada. Okay, Nan order ni Fobo, mi sup daging RM110,000, belum sampai. Okay, makanan Nat dah sampai. Lepas tu ni ada lagi apa ni? Nasi? Nasi beef. Nasi putih, daging black pepper, RM130,000. Tom yum. So far nasi goreng dia semua okey, boleh makan. Beef po dia sedap bagi aku. Tom yum dia personally aku cakap korang jangan order tom yum. Tapi Po dia sedap. Jangan order tom yum. Tu je aku cakap. Dia ibarat dia macam air tu dia campur dengan sos cili. Macam tu lah rasa dia. Diorang cakap sedap, tak tahu lah. Okey lah. Boleh lah. Boleh lah ikut tekak Ikut tekak masing-masing. Kalau tanya aku yang cerewet pasal makan ni,
Actually ini adalah sebab kenapa kita orang ke Danang tahun ni. So this is the main reason. Korang nak tahu sebab apa? Jom. Tapi ramai gila, crowded, orang semua dah berpusu-pusu datang. Ada event yang menarik. Lorong okay, semua hari ni diorang berpusu-pusu sebab nak sambut birthday saya. Yes. Special. Kau tengok belakang aku, kiri kanan. Memang ramai gila orang. Nak tahu apa? Stay tune. Betapa ramai umat manusia. Actually kita orang dah lambat lah sikit. Walaupun event dia belum start, tapi tiket kita dah beli. Harap-harap dapat masuk lah. Jalan jam gila weh tadi. Jalan jam. Korang tengok sepanjang-panjang jalan ni, tadi jalan yang kita lalu, memang ramai gila orang. Okey, kita dah masuk dalam. Setelah mengharungi jutaan umat manusia. Depan ke atas. Jangan tak risau. Kita orang tak tahu. Kita tak pernah experience benda ni. Oh, ramainya orang. Đi ngay AFF ngày hôm nay. Đến hết Berlin, một nội tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng luôn ngập tràn rất nhiều những hoạt động. Ramai Hãy gila. chứng kiến khoảnh khắc đội Berkicap vô kat sini. địch của DIFF 2026 được vinh danh Kau tengok belakang aku tu. không ngừng giành Bapak trăm ramai giải orang, thưởng cho những màn trình diễn được đầu tư trên một sân khấu. 5, 4, 3, 2, 1. Korang tengok betapa ribuan manusia membanjiri Danang malam ni. Oh, gila lah, ramai gila orang. Jom balik. Perasaan anda? Jom balik. Perasaan esok. Esok pagi kita cerita. Perasaan. Kau kena jalan lah. Berapa kilometer nak sampai? Tak jalan pergi yang dekat mall je. Sebab kalau kat sini masih diam. Baik, sepi, baik. Sampai Baik. Tumpang ni.